Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa 2025. Hari ni hari puasa yang pertama. Akak nak masak petola putih. Senang je kan? Ini petola. Kemudian kita masukkan juga tempe. Ini tempe. Ini tahu putih. Selain daripada itu, kita masukkan juga ikan bilis, bawang dan cili merah. Itu antara bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak putih petola. Okey, selain daripada itu, kita masukkan juga soun dan pucuk. Jadi masakan kita itu jadi meriah lah, berbagai-bagai bahan yang kita gunakan. Jom kita buat, mudah dan senang sahaja. Ini ikan bilis. Kita masukkan ke dalam periuk ikan bilis. Kemudian kita potong bawang. Bawang ni kita gunakan dalam 2 biji sebab sayur kita ni memang banyak, jadi kena banyak lah juga. Bahan-bahan ni, setiap bahan-bahan ni memang kena ada. Tak bolehlah kata gulai lemak kita nak buat lemak putih ni kan. Jadinya ada yang tak ada, ada yang ada, tak ada. Dia bahan-bahannya perlu ada baru jadi sedap. Okey, ini bawang, kita masukkan bawang. Okey, kemudian kita nak masukkan tempe berasal daripada Johor. Jauhnya sampai ke Gerik Perak ni. Tapi ini orang Johor memang banyak Jawa, jadi memang mereka buat tempe lah. Tapi jangan tak tahu, orang Perak walaupun jauh tetap menggemari tempe. Jadi tempe ni kita potong macam ni, tak perlu digoreng ya. Yang tempe kalau kita masak lemak, kalau mak mentua akak dulu-dululah cerita kan, tak perlu untuk kita goreng dia. Kita masuk je, kita potong, kita boleh masukkan dia. Tempe pada yang gemar lah, yang tak gemar tu tak payahlah bubur. Okey, ini tahu. Tahu pun tak payah digoreng. Kita potong-potong, kemudian kita masuk je saja. Ini tahu lembut ni, sedap ni. Okey, kita masuk ke dalam ni. Tahu. Okey, ini kita masukkan santan cair. Kita masukkan santan cair dulu. Masukkan santan cair. Petola ni kita potong yang macam tajam-tajam tu, tapi kita tak potong sampai habis lah dia punya putih tu. Jadi kita tak nak lah dia kena ada hijau-hijau macam ni, barulah nanti bila kita masak petola tu tak lembik. Itu tujuan dia. Kalau kita nak buat semua-semua tu kan jadi lembik lah. Okey, kemudian kita potong lah petola ni. Suka hati nak potong manjang boleh, pendek boleh. Suka hatilah. Kan? Okey. Petola ni kita masukkan kemudian sekali sebab dia tu sekejap sangat. Jadi kita masukkan bahan-bahan yang tadi. Last sekali bila dah mendidih gitu, baru kita masukkan petola. Pastikan petola ni kalau yang tak elok tu jangan ambil. Kalau ambil nanti macam ni, yang tak elok ni kalau kita ambil jadi pahit nanti masakan kita tu. Jadi bila kita potong tu berhati-hati, tengok kalau ada dia dah macam dimakan serangga tu tak payah ambil. Okey, sebab benda tu semuanya lembut-lembut, kita pun kacau tu pun kena berkasih sayang lah. Perlahan supaya dia tak hancur. Kemudian kita masukkan soun dan pucuk. Ni pucuk ni tadi kan kering, dia macam tu kita
rendam dia dahulu biar sampai dia kembang. Baru kita masukkan. Dia tak boleh kalau kering-kering kita terus masuk. Memang dia tak akan kembang lah. Dia nak kena kembangkan dahulu di luar. Kemudian baru kita masukkan dia dulu. Okey, ni cili merah. Kita masukkan dia. Suka hati nak potong macam mana. Kita nak masukkan dia untuk tambah seri lah. Masakan kita ni kena berseri-seri juga. Bukan muka je yang kena berseri orang suka. Masak pun kena macam tu lah juga dia. Oi. Okey. Okey, kita boleh masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula memula tadi kita tak bismillah kan. Jadi kalau masak ni selagi tak siap tu kita boleh je bismillah. Awal ke akhir ke. Janjinya kita buka bismillah. Semoga bila kita makan nanti makanan kita ni ada manfaat untuk diri kita sendiri. Untuk tubuh badan kita. Okey, kemudian kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit ni tujuan dia untuk wangikanlah masakan kita tu. Sebab benda ni bukan ada bau pun sayur ni. Jadi bila kita bubuh daun kunyit tu, dia jadi aroma dia sedap lah. Simpul-simpul dia supaya dalam masakan kita ni tak bersepah lah. Akak tak suka lah sepah-sepah. Kita simpul-simpul bagi elok. Masukkan. Okey, kemudian kita masukkan garam. Masukkan garam. Kita masukkan dalam 2 sudu kecil. Kemudian Maggi secukup rasa dalam 2 juga. Sikit je lah. Okey, kita kacau bagi dia sebati dahulu. Okey, perlahan-lahan. Okey, kemudian baru kita masukkan petola kita. Petola ni dia macam berair. Jadi santan kita tu kalau boleh, kalau kita nak pekat-pekat sikit tu, janganlah banyak-banyak sangat santan tu. Sebab last kali sekali lagi kita nak masukkan santan pekat. Jadi kita agak-agak lah. Tak apa, nampak macam banyak petola ni. Sekejap lagi dia dah mengecut, tinggal sikit aja. Masuk bulan Ramadan ni kan. Kadang-kadang kita perlu untuk kembalikan nostalgia kita. Nostalgia apa? Zaman dulu-dulu. Mak-mak kita kalau masak kan, memang masak banyak. Kenapa tujuan dia? Berkongsi-kongsi rezeki. Gitu. Jadi sekarang kalau katanya tak bagi orang, kita nak bagi anak-anak, adik-adik kita bawa balik, dia pun nak bersahur malam sekarang senang. Jadi akak ni terpaksalah masak banyak. Biar dia mendidih dulu. Dia mendidih dulu. Okey, bila kita tengok tadi kan banyak nampaknya. Bila dia dah kecut tu, dia tinggal sikit je dah. Tapi kalau akak punya cara, akak tak sukalah katanya macam ada putih-putih lagi. Tengah-tengah ni akak nak sungguh sampai dia betul-betul lembut itu, baru rasa sedap. Tapi kalau setengah orang macam-macam ini, dia dah kira dia dah nak angkat lah kan. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak masak biar dia putih, cantik-cantik tu. Okey, bulan-bulan puasa ni kita nak rasa memang tak boleh. Jadi akak rasa macam nak tambah sikit lagi. Sebab saat ni kita nak bubur santan pekat. Dan nak habis dah ni. Jadi tambah sikit lagi biar dia masin tu. Rasanya okey tu. Jangan risaulah, dia tak akan masin lah sangat. Okey, bila kita tengok dia dah masak tu, kita masukkan santan pekat sikit. Tengok. Masa ni kita kena kacau sikit. Jangan sampai pecah minyak. Kalau pecah minyak, tak sedap lah masakan kita. Jadi kita boleh kacau sikit sebab kuah dia dah banyak. Kita boleh kacau sikit. Okey. Jangan sampai dia mendidih kuat-kuat sangat. Okey, kalau hari-hari biasa tu kita tak bagilah sampai dia mendidih macam tu kan. Ini kita nak simpan sampai bersahur ni takut basi kan. Jadi
kita pun dah masak pun dah petang. Tak kisah sangat lah, rasanya okey lah. Kalau tak basi lah sat lagi. Kalau kita nak makan pukul 5 nanti, boleh tutup api. Okey. Petola lemak putih. Campur dengan macam-macam yang kita boleh campur. Suka hati kita nak campur apa yang ada di rumah. Ya. Kepada yang menonton, selamat berbuka puasa. Jangan lupa komen, share dan subscribe. Cuba, sedap. Kalau anak-anak kecil pun suka kalau kita ajar dia makan sayur. Bye, kita jumpa lagi.